Hai kawan, Assalamualaikum. Macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga. Ni Ilham kat sini. Hello guys. So dia tak berapa sihat, dia demam, tonsel dia bengkak. Okay, so kalau korang tengok, okay, dalam rumah ni, okay, korang tengok macam, kenapa dalam rumah ni macam lain kan? Kenapa ada kotak aircon kat belakang tu kan? So hari ni sebenarnya aku dekat rumah baru aku dekat KL. Macam tu, rumah aku kat Kuantan, tetap dekat Kuantan lah. So aku ada dua rumah lah, satu KL, satu Kuantan. Sebab apa? Aku banyak kerja kat KL juga kan. Daripada aku duduk hotel jembazir duit, baik aku ada rumah kat KL, betul tak? So rumah ni macam kosong lagi, dia macam tak ada apa-apa lagi sangat pun. Okay, cuma aku ada beli TV. Tu Ilham tengah tengok YouTube lah. Tu lagu baru aku. Kejap, korang dah dengar belum lagu baru aku, Aminkan Saja? Sekarang dah 77k views. Korang tolonglah, korang dengar. Korang tolonglah kita bagi 100k. Boleh tak korang? Korang boleh lah, korang sikit lagi korang nak 100k. Korang dengar tau Aminkan Saja. Like, subscribe, komen dan share. Hari-hari kena dengar. Tak cukup sekali, tak cukup 2 kali, tak cukup 10 kali, tak cukup 50 kali, 56 kali pun okey satu hari. Okay, so kalau korang tengok kat dalam rumah ni, okay, so ini cermin ni kakak saudara aku yang bagi. Lepas tu aku ada beli aircon sebab kat ruang tamu ni kan kita tak ada aircon, betul tak? Betul. Kita tak ada aircon, weh, panas gila weh. Dekat dalam bilik semua ada aircon. Okey, cuma kat ruang tamu je tak ada aircon. So aku ada beli macam apa ni? Kabinet ni, aku ada beli kabinet, aku beli TV, lepas tu aku ada beli aircon, aku beli sofa, macam tu je lah. Ni semua baju-baju yang dah dibasuh dekat dobi, dah siap lipat. Rumah ni kita ada 5 bilik. So satu bilik aku akan jadikan bilik untuk baju sahaja. Ni minta maaf lah korang, macam bersepah sikit ni. Lepas tu aku beli set-set meja makan ni. Korang tak tengok lagi kan lampu dia kan? Kau sabar sekejap. Korang lampu kalau buka ni kan, dia macam tu korang nampak. Lampu kat sana. Lepas tu kalau korang buka ni kan, okey, korang buka ni, dia ada lampu macam tu korang nampak. Cantik weh. Aku macam gila, memang cantik. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So dekat sini nanti aku tak tahu nak susun apa. Cuma kat sini untuk sekarang ni aku susun aku punya deodorant, apa-apa dia semua lah. Ni aku tak tahu aku nak susun apa. Aduh, siapa pula call ni? Okay guys, so lepas tu dekat dapur pun tak ada apa-apa sangat. Dekat sini orang kata bilik air untuk ruang tamu dan juga untuk semua yang duduk dalam rumah ni. Ini bilik Ilham. Ini aku akan jadikan bilik baju. Dekat dapur cuma ada peti sejuk je sebab aku tak beli apa-apa lagi. Dapur masak pun tak ada lagi. Okay, so rumah ni memang kosong. Hari tu lagi kosong daripada yang ada sekarang ni. Korang tahu tak, hari tu memang lagi kosong, betul tak? Betul. Sekarang ni dah penuh dengan barang-barang sahaja, okay? Ni tapi tak sepenuhnya lagi. Ada sikit lagi yang tak mencukupi rumah ni. Tak mencukupi rumah ini? Apa benda yang kau ni? Okay, so nanti aku akan tambah sikit-sikit lagi barang. So hari ni macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, kita akan pergi beli barang macam air kotak sebab peti baru sampai. So aku nak penuhkan peti. Lepas tu kita cucun peti. Macam kita beli air kotak, apa benda lah, air masak ke macam tu, sebab kita nak penuhkan peti. Dan peti aku tak boleh buka lagi sebab baru je pasang siang tadi. Orang tu baru hantar. So dia katakan dia tunggu 8 hingga 6 jam baru kita boleh buka peti. So hari ni aku akan bawa korang sama-sama kita pergi ke, aku tak tahu kita nak pergi mana lagi, tapi kita nak pergi beli air kotak. Okay? Tapi Ilham tak ikut lah kot sebab Ilham dia kata dia nak duduk rumah je. Yes. Sebab dia tak sihat. Okay? Yeah, so korang akan ikut aku. Jom. Okay guys, so sekarang kita dah ada dekat parking. Kita ada dekat mall Melawati Mall. So aku pergi dengan Adam. Hai guys. Okay, dengan ada kakak Zara aku seorang ni, dengan seorang Toyol. So kita orang nak pergi beli air kotak, nak beli barang-barang, nak penuhkan peti. Sebab Adam dia tahu sikit mall-mall ni. Sebab aku tak pernah sampai lagi Melawati Mall ni. Aku biasa dekat KL East. So kita tengok kejap lagi apa benda kita nak beli. Okay, so kita beli kat sini dekat Village Grocer. Tak sabarnya aku. Jom. Kat sini ada jual apa ni? Dekat sini macam sayur-sayur dekat dalam Tupperware ni. Korang rasa ada tanah lagi? Kejap, jom kita cari lagi, mana tempat air kotak? Dekat sana ada tempat air. So kita tengok kat sana ada air kurang banyak. Hari ni Ilham tak ikut, jadinya aku tak tahu kalau dia nak order ataupun dia nak suruh aku beli apa-apa. Tapi dia tak ada cakap apa-apa pula tadi. So dekat sini tempat air, weh, panjang weh, banyak weh tempat air weh. Betul tu. Daripada sana sebelah sana. Tapi kita nak cari air kotak. Jus macam ni aku kurang sikit minum. Kita beli air kotak lain sebab jus macam ni aku kurang minum. Ni this is a ramen. Ada nak ni boleh? Bapak besar. Ni dah apa? Cuba buka. Cuba buka. Ada apa dalam dia? Tapi kat dalam dia ada banyak ramen. Ada banyak ramen. Ni dalam ni ada ni lah. Ada 3 ni, ada 2, ada free, ada ni, ada ni dalam ni. Tak apa, isi je balik. Adam, nak kentut. No.
Okay, so sekarang kita dekat tempat-tempat air macam ni. Wah, dekat sini macam-macam jenis air mineral. Fiji RM11.90 korang hanya untuk satu botol ni. Air Fiji. Aku suka air ni. Tapi ini ada gula. Aku tak nak. Ini bukan tempat air kotak lah. Sana air kotak. Okay, air yang paling wajib aku beli adalah air teh bunga. Sebab teh bunga favourite. Ni. Tapi aku suka ni. 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 Ini air yang wajib ada. Teh bunga. Teh bunga lagi. Okay. Lepas tu kita nak cari air teh. Oh, tak lagi air ni. Aku tak tahu nak beli air apa korang. Soya tak nak. Air apa lagi sedap? Teh bunga. Teh bunga dah 2 kotak. Selain teh bunga, air apa lagi sedap? Ni teh botol tu tapi dalam kotak. Tak ada Air ni. Dia cari lagi. Let's go. Kopi tarik. Kopi tarik pun sedap. Yelah, kadang-kadang tetamu lagi nak datang rumah, dia nak minum kan. Apa lagi? Air. Tu air apa? Just grape juice. No sugar added. Apa ni? Air grape. One. I don't want one. Cari teh botol. Aku sebenarnya suka yang ni, tapi aku suka yang dalam kotak. Tapi yang dalam kotak tu aku tak tahu kat mana. So kita ambil je teh botol yang ni. Kita ambil dalam lebih kurang 5 botol ke? 1 ni. Kita ambil ni 3 botol je lah cukup. Nanti kalau kita jumpa yang dekat kotak tu, yang kita jumpa air dalam kotak tu, kita beli. Tapi ni untuk peti baru, kita beli je dulu apa yang ada kat dalam mall. Okay, so Adam, tolong Tak dapat ni. ini apa benda Adam? Ini buah prunes. Prunes untuk berak susah. Untuk berak susah. Tapi Adam kurus kering, maksudnya Adam sentiasa berak. Siapa? Adam lah. Tanya. Kurang. Ini cendawan kering. Shiitake macam sedap je. Kita try nak? Okay, kita try ni. Shiitake mushroom crisp. Dia macam cendawan, tapi cendawan yang kering. So nanti kita try. Dah sampai rumah nanti kita rasa sedap ke tak. Satu kat rumah aku tu, kat rumah baru tu tak ada kowe. Jadinya air masak selalu tak ada. Kita patut beli. Aku rasa kita patut beli ni. Beli yang ni. Ni dia satu bundle. Jadinya ni section apa? You definitely ramen. Okay, so Adam kata dekat sini tempat-tempat ramen. Ramen apa yang dalam banyak-banyak ni yang paling Adam suka? Carbonara ni kat rumah kita ada. Memang aku tak makan. Kalau aku makan aku berak. Bila? Masa, mengapakah, bila, bagaimanakah. Tapi kalau tengok-tengok kat sini banyak-banyak ni tempat barang-barang Korea. Dan mungkin Adam pakai barang yang dekat belakang Adam sekarang ni. Adam pakai pampers sebab dia berak mata-rata. And aku sekarang ni kehabisan shampoo rambut. So sekarang ni kita nak pergi beli shampoo rambut sekali. Yang sesuai. Mana? Kita cek shampoo rambut dulu. Shampoo rambut ni nampak macam menarik. Amino Mazen Cream Moisture Shampoo. Botol dia nampak menarik, botol dia nampak cantik. So kita ambil ni. Mana yang best Adam? Nak pakai Suwaki. Dia kata dia pernah pakai yang ni, L'Oreal. Lagi? Rio. Lagi? Kerastase. Tak cari perapi rambut. Sebab tadi shampoo kita dah dapat. Kita nak dapatkan perapi rambut. Ni perapi, conditioner. Ya. Hellos Expert. Oh, ni pun conditioner. Okay, so dekat sini korang tengok Zeus Coffee punya air pun ada. Cafe latte. Tapi kita tak payah sebab rumah kita tak ada air panas. Okay guys, so air pun tak berapa banyak. Aku nak pergi cari lagi air kotak. Sebab pilihan tak berapa banyak. Ada banyak air tapi air yang aku tak minum. Tadi ada kata air ni macam sedap. Tapi harga dia, harga dia tak sedap weh. RM40 weh. Harga dia RM40 weh untuk air tu weh. Kau minum air apa dan RM40? Bapak mahal air tu weh. Air anggur tadi yang korang tengok yang dia tunjuk dalam kaca tu kan RM40. Nah, kita akan beli ni. Yours yogurt. Susu pisang. Okey korang, aku rasa tu je lah. Tak banyak sangat lah. Sebab apa, aku dengan Ilham je duduk kat rumah tu. Nanti kan tak habis juga air-air tu kan. Rasa kita pusing lagi sikit. Lepas tu kita bayar, kita balik. Kenapa muka aku macam ni weh? Mungkin sebab lighting warna kuning kot. Korang, aku dah sampai rumah tapi aku lupa nak bagi tahu korang barang-barang yang aku beli tadi. Ada air ni semua kita nak susun. Ini korang abaikan, ni semua baju daripada Dobi. Ni air, ini baju daripada Dobi, ni air. So Ilham pun dah bangun. Ya Allah, rambut kau tu betulkanlah sikit Ilham. Dia macam bulu ketiak, kau tahu tak? Nama aku baru tidur. Korang nak tak Ilham potong rambut? Jangan. Kalau korang nak Ilham potong rambut, korang komen kat bawah. Korang suruh dia potong rambut. Korang rasa macam okey tak kalau aku suruh dia botak ke macam mana ke
kan? Korang komen dekat bawah. Diorang ni baik hati tau. Kau tu busuk hati Kemal. Diorang baik. Kau tengoklah rambut kau Ilham. Dia macam bulu ketiak, kau tahu tak? Ni macam burung belatuk, kau tahu tak? Kau tahu ni ada kero macam ni. Tak, jom kita buka peti dulu sebab peti kita tu baru beli. Tak buka lagi. Jom. Let's go. Cepat. So peti kita orang tu dia tak buka lagi sebenarnya sebab dia peti baru. Ni kira peti ni baru sampai. Kita kena buka dulu setelah 8 jam. Dia kata 8 jam tadi kan baru buka. Okay, so ni aku beli baru tu, aku orang peti ni. Aku memang beli baru sebab rumah dia tak bagi peti. Okay, go. Okay, kan? Buka. Alright. Okay, sebab rumah ni kita orang payah sebab kalau tak ada peti beli makanan, lepas tu tak tahu nak isi makanan. Stiker. Kita buka stiker dia ni. Kau nampak aku kan? Kau kat dalam tong sampah pula. Kau kat dalam peti sejuk. So kita nak buka stiker-stiker ni, dia baru nak berbunyi korang. Dia banyak stiker-stiker macam ni tau. Dia banyak ni. Tarik ni. Tarik lagi, tarik. Tadi aku dah panggil Adam. Ilham pun dia dah bangun tadi. Aku tunggu dia tidur sekejap. Okay, so hari ni kita nak apa? Cucun peti. Barang dalam peti. Tadi aku pergi beli barang dengan si Adam sebab Ilham tak nak ikut. Kita dah beli apa tadi Adam? Air kotak, teh, I don't know. Tak payahlah dengan dia ni 8 tahun nak bercakap pun payah. Okay, jom. Ini barang-barang tadi. Sila di dapur ya. Kita bersila di dapur. So first, janganlah buka lagi pun Adam. Alamak Adam, over lah Adam. Okay, so tadi kita dah beli ni kopi tarik. Kopi tarik ni dalam tin. Dalam ni ada 4 je ada 4 je. Ni kopi tarik ni. Okay, so ini kopi tarik. 3, 4. Okay, Adam tengah buka, Ilham pun tengah buka dekat sana. Atau kita buat macam ni. Gitu. So, korang sekarang ni berada dalam peti sejuk, tahu tak? Betul-betul dekat peti sejuk. So, tadi aku dah beli air Ribena. So, air Ribena ada banyak. Ada 6 lebih kurang macam tu. Okay, sikit. Kopi tarik ni sikit je korang. Ada 4 je. So, ini air Ribena. 1. Okay, air Ribena ni korang kita susun macam ni. Sebab apa? Dia ada 6. So sampai ke belakang dia penuh lah. So tadi air yang paling banyak aku beli adalah air teh bunga. Sebab apa aku paling suka air teh bunga. Lepas tu kita beli susu banana daripada Korea ni. Lepas tu aku beli teh botol. Aku beli air mineral. And then aku beli air Yos yogurt. Ini memang air favourite, air yogurt favourite. Air cucuk lagi. Lagi. Tu ni pun sedap korang. Susu Korea ni, susu banana ni pun sedap juga. Dia selalu aku tak pernah sampai susu ni buy dekat Korea. Korang selalu minum susu ni. Banana, yogurt, Ribena, kopi, teh bunga. Teh bunga. Jing. Suka susu. Tapi Adam. Okay. Bila? Mengapakah? Okay. So, peti aku tak berapa penuh. Cuma ada ni je. Lagi satu ni peti baru korang. Ada ni, kita isi kat sini, teh botol isi kat sini. So, setuju tak nanti kita buat part tu? Setuju. Kan? Itu tu sampah aku, sedih tu sampah aku. Yang penting KP Bara. Ya, betul. Yang penting KP Bara. So, cuba korang fikir apa lagi yang kita patut penuhkan dekat peti kita. Okay, ada masa yogurt, susu almond. Okay, engkau 2 bahan yang kita patut penuhkan lagi? 2 bahan. Air dah penuh dah kan. Kita kena ada makanan. Kita kena ada macam freezer ke apa benda kan. Makanan-makanan sejuk. Okay, makanan-makanan macam nugget, sausage semua tu lah. Yes, betul. Korang dekat rumah, cuba korang fikir makanan apa yang patut kita penuhkan lagi dekat peti ni. Korang komen dekat bawah. Nanti kita orang pergi untuk part tu, betul? Betul. Okay lah guys, so sebenarnya itulah dia video kita hari ni. Sangat singkat, sangat ringkas, sangat pendek. Aku just nak penuhkan aku punya peti je macam tu. So korang komen dekat bawah barang apa lagi yang patut ada dekat dalam peti aku. Sebab peti tu peti baru. Betul. Dan nanti kita akan cantikkan rumah ni. Nanti aku akan bawa korang juga. Okay, minta maaf rambut aku dah macam ni. So minta maaf kalau terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.